InsyaAllah kalau saya mampu bayar Datuk Siti. Itu reality. Kita nak pengen orang besar, bajet harus besar. So itu semua kena dengan Hitman lah. Hitman Solution. Harus terima reality. You want something good, you want a legend to come, you have to pay the price. Kalau boleh saya nak. Okey, dia macam ni. Dia tak ada saya nak ke saya tak nak. Saya nak benda yang memudahkan semua orang dan semua orang happy untuk buat. Faham tak? Kalau saya rasa susah untuk dapatkan Datuk Siti dan dia pun buat sebab dia terpaksa, dan saya pun tak nak. But if macam dia kata dia okey, benda tu mudah untuk saya uruskan, Datuk Siti pun buat bagi mudah. Datuk Siti contoh je, bukan sebab dia akan jadi salah seorang, ataupun Datuk M. Nasri, dia buat bagi benda tu mudah. Production happy, Hitman Solution happy, saya happy, dia pun happy dengan apa yang nak buat, then by all means go ahead, tak ada masalah. Itu je pada saya faktor dia. Saya rasa cara saya bekerja at this time and age, dengan banyak benda lain nak fikir, adalah untuk mempermudahkan urusan semua orang je. Kalau susah tak payah, itu je. We can move on to the next thing. Itu je. Sudah tak adalah macam keinginan peribadi yang tak ada nak juga kalau boleh dalam konsert yang berskala besar ni. Kalau keinginan peribadi saya, keinginan peribadi saya just nak dia buat konsert, saya jadi guest artist. Saya nyanyi 2-3 lagu je. Payment pun sedap, saya tipu sebab saya pernah buat jadi guest artist konsert dia. Itu keinginan saya lah. But to have a good concert kan, betul-betul bagus, dataran international, memang perlukan kos yang tinggi, betul tak macam? Perlu apa? Perlukan kos yang tinggi. Of course, definitely. Benda tu is basic. It's the rule of law of attraction apa. You want something good, you have to pay a good price lah. You want something premium, you have to pay a premium price. And kita pun tahu dalam apa sahaja keadaan pun, kalau kita nak tenaga pengajar ataupun lecturer yang bagus, educator yang bagus, we have to pay a good price for that person. Kalau kita nak orang yang buat ID rumah yang cantik, we have to pay a price for it. If we are yang jenis macam okay je dengan apa-apa, then tak perlu, tak ada masalah. It's a choice. It's a choice. If you want a good concert, a big concert, you have to spend more. That's it. Dia tak ada macam I want to go concert tapi bajet terhad. Macam mana? You get what you pay for lah. In life macam tu apa. Kadang-kadang boleh terjadi macam apa yang order expectation yang sampai lain lah. Boleh terjadi. Boleh lain dapat lain. That's part of life apa. You cannot get everything good apa.